Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang pengoperasian data bekalan kuasa. Data ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pada bahagian pertama iaitu bahagian penerus. Bahagian ini menggunakan 4 diod IN4001 yang berfungsi untuk menukar arus AC ke arus DC yang berdenyut. Seterusnya pada bahagian kedua iaitu bahagian penapis yang menggunakan kapasitor yang bernilai 100 mikrofarad. Bahagian ini berfungsi untuk menapis dan melicinkan gelombang DC serta mengurangkan riak ataupun noise. Pada bahagian ketiga iaitu pada bahagian pengatur voltan yang menggunakan IC LM7805. Bahagian ini berfungsi untuk menghasilkan voltan tetap iaitu 5 volt pada keluarannya. Dan ada lagi satu bahagian penapis iaitu menggunakan kapasitor 0.1 mikrofarad yang berfungsi untuk menapis gangguan frekuensi tinggi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.